akan main game apa? Favor Meme bersama Kasyaf dan Zulu. Mana dia? Ni dia. Izan. Zulu ke? Zulu. Okey. Okay, kita akan masuk chapter 1 dulu. Okey. Tekan ni. Okey, jadi kita akan pergi ke sebelah sini ke? Oh, pernah main dah. Okey, sini. Kita masuk sini. Lepas tu kita akan loncat. Apa salah adik? Jadi macam tu adik. Botak. Mungkin internet tak okey kot guys. Alamak. Oh my god. Dia tipu itu. Abang. Aduhlah. Guys, game ni kan kalau saya Android dah game ni. Yo. Oh my god, the platform is moving. Saya dah berjaya. Saya dah berjaya. Kasyaf dengan saya dah berjaya. Okey, tak apa. Tunggulah abang adik. Aduh, jahatlah adik ni. Tunggu. Okey. Yang ni adik kena pergi belakang terus dulu. Okey, tunggu. Okey, lepas tu yang kali ketiga tu kat adik pergi ke ni. Pergi kat bawah. Bagi dekat depan nanti. Okey. Dia jangan goyang-goyang. Sini. Woo. Kita tunggu Kasyaf. Woi. What is that, bro? Kasyaf? Mana Kasyaf? What the hell? Pergi belakang terus. Okay, guys, kita tunggu Kasyaf. 2 hours later. Okey, jadi Kasyaf dah berjaya sampai. Punya dah lambat. Tak apa, jom kita lompat. Tunggu Kasyaf. Okey, mantap. Mari kita... Hati-hati tu. Okey, mantap. Jom. Wadah. Wama. Wah. Mantap. Tunggu. Lompat. Go Kasyaf, go. Mantap. Okey, kita tunggu Izan je. Okey guys, sekarang tadi daripada ni jadi lompat. What the hell is that? What the heck? Oh my. What is that game, bro? Wow. Oh my god. Oh my god, so sus. Wow. Lari. Saya tak nak meninggal. Ya Allah, susah ni game ni. Ni game apa ni? Game pembunuh. Iya. Weh, badan aku terpotong dua kali. Guys, saya tak pernah tengok game Roblox begini. Susah betul. Oh my why. Wow. Untuk adik. Wow. Mantap. Weh, apa ni? Aduh. Game apa ni? Guys, siapa yang pernah berjaya selesaikan OB ni boleh komen kat bawah. Siapa yang boleh selesaikan OB ni dia memang pro, guys. Okey. Wow! Dapat. Saya tak pernah tengok game macam ni. Wah! Wah, game apa dah ni? Jalan-jalan. Oh, mati lagi kau. Kat mana? Sabuk. Kat kawasan tu lagi eh? Ya Allah, guys, Kasyaf dah nak sampai dah tiba-tiba dia mati. Aduh, kesian.
pula. No, what is... Sorry ya guys kalau saya kuat menjerit dalam game ni. Pening lah main game ni. Okey dah sampai. Dan mati lagi. Okay guys, susah game ni hobi. Game ni silap ayat. Game ni memang hobi guys. Jadi kalau saya kalah lagi, saya akan end video ni lagi. Mantap. You what the hell bro? You what the... You apa asal dekat sebelah situ? Tolong. Apa benda tu? Ya Allah, ya Rabbi guys. Guys, apa benda tu guys? Susah. Bila nak atur. Apa punya game lah ni, nak menangis saya main macam ni. What the hell? Tengok baru stage berapa saya dah rasa. Saya baru stage berapa? Stage. Ya Allah, ya Rabbi, Allahu Akbar. Tengok saya baru stage 5 je guys. Adik buat kan? Oh my god. Apa punya game lah ni? Ya, susah. Cepatnya game. Ajuna, aku dah percaya. You what the hell is this? Asyik awak sama. Apa je? You what is? You. Semua orang dah percaya. Kenapa kita macam ni? You, what the hell? Susah weh, macam mana ni weh? Kejap. Hang berani main tak Ami? Apa punya game? Apa punya game dah ni? Saya nak mencarut. Geram ya aku. Kejar. Kita kena kejar ni. Aduh, macam mana ni? Oh my god. Siapa yang pernah main game hobi ni sampai habis memang dia pro guys. Boleh komen kat bawah. Okay. Pro betul dia. Oh, itu aku tahu. Tapi nanti. Woi, aku dah berjaya. Tak apa. Ikut je nak. Tengok ni cara dia macam ni aku tunjuk. Hang pergi belakang ni, hang berjalan je macam ni. Tada! Sebab saya tengok tempat lain tadi, jadi saya tak nampak. Kenapa saya boleh tiba-tiba tak dapat kat situ? Guys nampak? Mana? Okey ni.
Okay, saya pause kejap ya. Okay guys, jadi jom kita pergi. Yo, what is? Bahaya ke apa? Dying is faster than walking back. Allah Akbar. Nampak dalam. Tengok dalam. Apa yang dalam? What is? Saya. What is that mean, bro? Jangan nampak Kasha. What is it? Kasha. Kalau kerja terdalam aku Kasha. Senang ni? Oh, aku faham macam mana. Ke kita kena pergi patah balik? Sebab dah tak ada tempat kat situ. Mesti kita kena patah. Macam ada benda datang kat Kasha. Dah ada tempat lain. Kasha dia Kasha tak boleh buat. What? Boleh dipatah lagi. Mak. Woi, apa bunyi laba-laba besar tu? Ini aku lupa. Aku tak boleh tengok benda tu. Kasha tahu macam mana? Kita pergi lepas tu kita kena undur belakang. Susahnya. Laba-laba tu dah hilang. Adik berjaya. Tu. Macam mana adik buat? Macam ada benda tahan depan dia. Belakang. Aku garasi dekat. What the heck? Aku tak boleh tengok situ. Kita kena lekat kat dinding. Kita kena lekat kat dinding baru. Selamat. Kan? Nak lekat mana ni? Jangan tengok belakang. Look behind you. Jangan tengok belakang. Sumpah jangan tengok belakang. Cik jalan kat tepi tu. Sini. Okay, jom. Laser lah. Line traffic light. Those green and red mean. Tapi apa ni? Oh, kalau dekat merah ni, bila dia lalu kat kita tak boleh berjalan. Oh, macam red light, green light tu. Kan? Hijau ni mana? Hijau tu kena jalan. Hijau tu kena jalan, tak silap aku. Hijau lagi senang. Jalan je straight. Kasha, tidak kau benar dah Kasha? Tidak kau benar dah. Kasha, tunggu dia dapat kau dulu. Saya susah lah game ni guys. Okay guys, saya rasa sampai sini sajalah video untuk kali ini ya. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.